Alhamdulillah, hari ini kami niatkan baca Yasin, tahlil, doa hajat khusus untuk tuan-puan yang sudi berkongsi rezeki. Tu ada nama-nama yang dihajatkan atas meja anak-anak tu. Terima kasih pakcik-makcik. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf lahir dan batin. Lihatlah seri wajah anak-anak di sini. Mengucapkan ribuan terima kasih pada tuan-tuan dan puan yang sudi berkongsi rezeki. Penutup untuk puasa 6 di bulan Syawal. Anak-anak kita jamu, buat sedikit program untuk jamuan Hari Raya. Malam kita selepas buat tadarus khatam 30 juz Al-Quran malam ni, anak-anak dapat bersama-sama menikmati juadah yang tuan-tuan dan puan santuni, iaitu ada lontong, ada kuih raya, ada aiskrim, ada cendol. Tu dia. Okey, anak-anak pelajar lelaki boleh ambil dah. Ada lontong, ambil seorang satu. Ada ayam, cendol, ada kuih raya kat sana tu. Ambil kuih raya. Lepas tu ada aiskrim. Ambil seorang satu nah. InsyaAllah. Seronok dia beratok untuk ambil juadah. Alhamdulillah. Syukur. Nak lebih pun tak apa, tak ada masalah. Kita ini bersyukur ada perkongsian daripada pakcik dan makcik. Cikgu cuba usahakan untuk anak-anak.